Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya hang makan. Saya nak buat cabaran untuk diri sendiri lah, bukanlah nak fight siapa-siapa pun. Sekadar konten saja. Sekian. Okay, ini dia. Okay. Sup ayam, nasi putih dan double lah. Ini double. Telur dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat cabaran makan nasi putih, sup ayam dan juga telur dadah. Kalau set tu benar, nasi putih ni satu lah, RM2, sup ayam RM7. Dia akan jadi RM9. Kalau tanpa telur dadah RM2, dia akan jadi RM11. So satu set ni RM11. Semua kali ni saya buat double. So bila double ni dia akan jadi RM4, 7, 11, 13. So kita punya cabaran untuk hari ni adalah makan paling cepat. Saya punya target 5 minit ke bawah. Tapi amalan ini, cara ini jangan ikut. Sebab kalau nak ikutkan makan kita kena kunyah 44 kali. Jadi ini sekadar suka-suka dan memang semoga untuk anda semoga terhibur lah. Okey, terima kasih. Saya sekarang berada di Klasik 253 ataupun nama dulunya Keladi. Okey, sebenarnya adalah saya cuba untuk makan bawah 5 minit. Kalau bawah 5 minit, tak boleh cakap apa. Okey ya. Tunggu saya dah masukkan dulu. Saya dah makan pakai tangan saya dah basuh. Saya tubuh sup dulu apa semua. Baru saya tekan timer. Okey. InsyaAllah. Kalau perlu tu jangan marah lah. Biasalah. Pada besar perlu Okey. Selamat menjaga selera hang makan. Aku yang makan, hang yang pandai. Jadi saya lah hang makan. Okey, jap. Kita masukkan dulu suap yang betul supaya dia memudahkan urusan saya untuk makan di bawah 5 minit. Ya. Wah, aduh ini apa? Okey. Okey ya. Letak tepi. Agak boleh nampak sekali ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Gerai mak muda.